1 minit hari ni. Okey, hari ni habis comot, nampak tak? Lama tak buat video. Apa boleh buat, customer ramai nak cepat. Jadi, kita cubalah. Jadi hari ni, saya sebabkan 2-3 hari ni Acik dapat masalah yang sama. Masalah dia aircon tu cepat cut. Pressure okey, tekanan cantik. Dia punya suhu aircon pun controller, kita panggil apa? Temp regulator, temperature regulator. Tu, controller dia tu okey. Tak ada masalah. Okey, so kalau tak ada masalah, biasanya ni problem dia. Ni, dia punya sensor dekat belakang cooling coil. Sebab apa? Sebab sensor ni biasalah. Kan dia ada hayat dia. Jadi kat sini dia baca salah. Bila dia baca salah, dia akan bagi signal dekat kompresor kita, dah sejuk lah, tolong berhenti, berhenti. Padahal tak sejuk lagi. Sebab dia baca salah. Jadi apa nak kena buat? Memang kena buka cooling coil, kena tukarlah benda ni. Dan tengoklah nasib lah. Ada orang cooling coil dia senang cabut. Ada orang cooling coil dia kena buka dia punya dashboard, terpulang. Tengok jenis kereta. Jadi siapa yang ada masalah yang sama, dah buat macam-macam, dah test macam-macam, biasanya inilah anda punya last choice. Sebab kami biasa sebelum buka benda ni, kami akan test dulu. Controller dulu, kita ada cara test dia. Kemudian pressure, kita tengok cukup tak cukup. Kalau semua tu cantik, semua tu cukup, tak ada choice. Memang ini. So kalau siapa yang ada masalah yang sama, cut cepat, nak check dulu, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Kami cuba bantu anda. Sebab hari ni set.